marzuqnal sayyarah, kan? Kenapa tak minta bagi kenderaan ke, kereta, rumah ke? Kenapa malam tu Nabi ajar skrip, dan itulah skrip yang terbaik Nabi ajarkan untuk kita semua, minta keampunan. Dan ini tidak bermaksud terpuaskan hanya sekadar doa ni je. Pada malam tu boleh nak doa, minta kereta, semua boleh doa pada Allah. Tapi kenapa dalam banyak-banyak doa only the crucial thing yang Nabi highlightkan untuk kita buat pada malam tu? Kenapa? Bebas daripada api neraka. That's the ultimate success lah dalam hidup ni. Kita berjaya lah macam mana sekalipun, ada rumah besar ke, duit banyak ke, tapi kalau tak dapat safe from hellfire, gagal juga kita. Kan, SPM kat dunia dapat 9A 11A pun, tapi SPM akhirat tak lulus, tak jadi. Tu SPM kat akhirat macam mana kan? SPM, sijil padang mahsyar. Bukan sijil pelajaran Malaysia kan. So SPM kat dunia boleh lepas dapat straight A kan, tapi dekat sana straight A juga ke kita, SPM kita kat sana tu kan. Betul? Diselamatkan daripada hellfire. Lagi, kalau kita nak ukur dekat dunia, kenapa keampunan tu is very crucial? Akhirat memang for sure lah, dengan keampunan Allah kita masuk dalam syurga, diselamatkan daripada api neraka. Dunia, impact dunia, implikasi dunia dengan dapat keampunan daripada Allah. Cuba lagi. Capai matlamat puasa. Oh, yang biasa tak, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfiratuh. Yang mana? Okey, bertakwa. Tapi kita cerita keampunan. Ada kaitan takwa dengan keampunan? Selama ni kita tak fikir kan? Sebab selalu bila cerita bab pengampunan, kita always relate to afterlife. Tapi Quran juga bagi tahu dapat pengampunan related to current ni. Why you need keampunan daripada Allah? Sebab dia sedang membantu current life kamu sekarang. Sekarang ni. So how mendapat keampunan efek current life kita sekarang? Yang tu kita nak bedah siasat sekarang ni. Sebab itulah dengan kita faham benda ni, kita akan faham kenapa dalam banyak-banyak doa Nabi suruh kita doa keampunan. Dan skrip tu pun bukan sekadar minta pengampunan macam kita istighfar biasa. Kita bukan sekadar astagfirullah. Kalau lah idenya pasal minta keampunan yang biasa-biasa tu, Nabi boleh just minta kita pada malam tu istighfar banyak-banyak. Tapi kenapa ada skrip baru dicadangkan oleh Nabi? Minta afun. Bukan minta istighfar, wahai umatku. Tapi minta afun daripada Allah. Why? Sebabnya tu, ada cuba nak bagi jawapan? Lupa. Implikasi akhirat lagi tu. Nak padam semua sekali tu penting, sebab dia macam buku amalan kita nak kalau boleh Allah bukan sekadar padamkan bahagian dosa tu. Kalau boleh perkara yang pernah aku buat tu macam tak pernah wujud lah dalam buku tu. Itu kesan afun. Kalau siapa yang tak tahu, afun ni kalau dalam konsep komputer, dia macam shift delete. Dia permanent delete. Kalau kita tekan delete, itu istighfar. Tapi kalau anda buka recycle bin, dia wujud lagi. Dia ada lagi. Itu kalau istighfar. Dia delete je. Tapi kalau nak trace, pernah buat orang ni benda ni. Tapi afun punya level adalah shift delete, maksudnya dalam recycle bin pun tak boleh trace. Macam orang tu tak pernah buat. Iaitu yang saya rasa yang termudah nak bagi faham beza istighfar dengan afun. Okay? Istighfar dengan afun. Okay, now. Tadi macam Cik Aziz sebut tadi, delete semua tu. Itu masih lagi implikasi akhirat. Sebab dia dapat buku amal, dah tak ada dah. Yang aku buat ni, orang tak tahu. Itu seronok dekat akhirat. Dunia. Ni. Tak tahu? Tak adalah. Tuan Muslim percaya tak pada konsep, kalaulah ada satu sukses ataupun achievement yang kita nak capai, tapi kita stuck, tak boleh mara. Dia macam dah cuba macam-macam pun dia macam stuck juga tu. Tuan Muslim percaya tak? Salah satu sebabnya sebab ada dosa. Percaya benda tu? Dia bukan sebab strategi anda salah. Dia bukan disebabkan anda tak buat dengan terbaik. Anda dah buat dah. Orang lain buat jadi. Tapi anda percaya tak? Salah satu punca kenapa sukses tu stuck, sebab ada dosa yang menghalang. Kenapa Muhammad Al-Fatih sebelum dia nak buka Konstantinopel, dia buat satu syarat, semua tentera-tenteranya jangan tinggal tahajud. Hamas nak lantik tentera, tuan-puan sekalian, syarat untuk jadi keahlian Hamas, tentera Hamas adalah tak boleh tinggal tahajud bermula daripada waktu balik. Bukan simple, saya nak berjuang bersama dengan tentera Hamas. Tak boleh simple nak macam tu.